Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah taqabbal salah wa du'a ruku' sujud. Sujud thumma ala ruhi ahli silsilatil kutubiyah wa ahli silsilatil idrusiyah wa ahli silsilatil ba'lawiyah wa ahli silsilatil khizbil afa wa sifatil kitab la tansa ila hadril kutub zamanina Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana fatahan quriba. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat. Mudah-mudahan afiah, mudah-mudahan gembira, mudah-mudahan seronok, mudah-mudahan amalannya banyak, mudah-mudahan rezekinya juga banyak, mudah-mudahan semua perkara kerisauan yang ada di dalam kepala otak, yang ada di dalam hati, semuanya Allah SWT mendatangkan ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. How are you? Ayuk kita baca kitab Syiarus Salikin. Sayyidina Ali ibn Abi Talib pernah menyairkan, fala tazhab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahili arda haliman hina akhahu yuqasul mar'u bil mar'i idhmal mar'u ma sya'u walisyai'in minal syai'i maqayisu wa asbahu walil qalbi alal qalbi dalilu hina yalqahu. Maksudnya, jangan engkau bersahabat dengan saudara yang bodoh. Takutilah dirimu dan takutilah dirinya. Berapa orang yang jahil itu merosakkan orang yang penyantun tatkala mereka bersaudara dengannya. Bandingkanlah yang seorang dengan seorang yang lain apabila seseorang bersama berjalan dengannya. Dan bagi sesuatu daripada sesuatu adalah tempat mengiaskan dan tempat membandingkan bagi hati dan atas hati. Dalil yang menunjukkan ketika bertemu dengannya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia ini. Dan manusia itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka berpasang-pasangan, berkabilah-kabilah. Manusia itu sering berhajat antara satu sama lain. Walaupun kita berhajat antara satu sama lain, janganlah engkau berteman dengan orang bodoh. Sebab kalau engkau berkawan dengan si bodoh, takut untuk engkau dan takut juga untuk dia. Kalau dia bodoh, mungkin engkau jadi bodoh. Kalau engkau berteman dengan orang bodoh, mungkin engkau jadi bodoh. Apabila engkau berteman dengan orang bodoh, mungkin dia pula dibodohkan. Jadi takutilah berteman dengan orang bodoh. Bila kita berteman dengan orang bodoh, kita pandai. Dia bodoh. Takut kita ikut perangai dia. Kita takut perangai kita pun macam budak-budak juga. Takutlah. Kan? Kenapa kata takut? Kita ni dah 40 masuk 50, dah 30 tahun. Kita kawan dengan orang bodoh, perangai macam budak-budak, kita jadi macam budak-budak. Kan agak bodoh macam ni jadinya. Jangan kita berkawan dengan orang bodoh. Takut kita ni pandai. Kita kawan dengan dia, kita rosakkan dia. Untuk rosakkan dia, dunia semua boleh. Dunia punya cerita tak seteruk cerita akhirat.
dunia ni, walaupun orang tu kena apa-apa pun sekalipun, tak teruk akhirat. Akhirat jangan bawa main benda akhirat. Sebab itulah, andai sekiranya bermusuh, tak payah tuntut akhirat lah. Sebab walaupun orang tu berhutang dekat kita, esok kalau nak kena tunggu dia lama sangat. Jadi senang, jangan kawan orang bodoh. Kau dah kena dengan dia, dah cukup lah. Angkat kaki jalan. Tak payah nak panjang-panjangkan cerita. Umur dah tua, nak panjang-panjang cerita. Kalau ukur umur saya sekarang dah 43, 44. Atuk saya belah mak mati umur 50 lebih. Maknanya saya ada kurang lebih 10 tahun dia lagi nak hidup. Kalau ikut atuk belah ayah saya, mati umur 60 lebih. Macam umur Nabi 60 lebih. Maknanya ada tak sampailah 20 tahun nak hidup. Kan bagus kita gunakan masa kita jalan-jalan, tengok ciptaan Tuhan, pergi gunung ganang, kan? Jangan kawan orang bodoh. Bukan kata kita ada kawan dia bodoh sikit, jangan jadi kawan rapat lah, kan? Paling kawan bagi saya kawan yang paling rumah kawan isteri. Itu kalau dah bodoh, terpaksa lah kau layankan aja, kan? Terpaksa lah, kan? Terpaksa ikut je lah, terpaksa sebab kau dah buat komitmen, kan? Anak kau bodoh, terpaksa lah kau duduk dengan dia. Bini, anak, mak bapak kita bodoh. Ada ke mak bapak bodoh? Ada, saya pernah jumpa mak bapak bodoh mak bapak, kan? Mak bapak bodoh, kan? Bodoh, dia tak pandai nak urus harta, dia tak pandai nak, mulut dia jahat, kan? Mulut dia jahat. Jahat mulut. Depan dia cakap lain, belakang dia cakap lain. Pernah jumpa tak? Pernah, saya pernah jumpa. Tak boleh nak buang lah. Tak boleh nak buang. Ini tiga tak boleh buang. Bini, suami. Maksudnya kalau ente betul nak buang, nak cerai, terpulanglah kalau itu mendatangkan kegembiraan kepada anda. Sebab apa? Sebab cerai ini, tuan-tuan, benda yang paling Allah tak suka. Benda halal yang Allah tak suka tu cerai. Benda halal tapi Allah tak suka, cerai. Tapi kalau dia dah cekik kau, dia dah bodohkan kau sebodoh-bodohnya, kau tunggu apa lagi? Kan? Perempuan bukan satu. Wahai isteri, kalau suami kamu tu bodoh-bodohkan kamu tunggu apa lagi? Jantan bukan satu, kan? Nak macam tu lah, nak bagi tahu. Tapi selama boleh bertahan, kita tahan. Sebab dia bukan sikit, dia ada kaitan dengan anak, bertua, kan, orang-orang lain. Tapi ente kena jaga kegembiraan ente sendiri. Faham tak? Maksud dia bodoh sangat, kan? Dia ambil harta kita, dia tipu kita, kan? Depan lain, belakang lain, dia tikam kita. Itu makna bodoh lah. Jangan nak tahan ke? And, tapi sayang Ustaz, sayang nak buat macam mana? Love is blind. And, sayang tu perlu pengorbanan, dua-dua kena berkorban. So di sini tuan-tuan, Sayyidina Ali bagi tahu jangan teman orang bodoh. Jadi nak bagi tahu apa tadi? Kalau dia bukan bini kita, bukan suami kita, kalau boleh tahan, kalau tak boleh tahan tu pun boleh buang juga. Mak bapak, mak mertua, pak mertua, itu kan dah mak bapak kita. Itu pun tak boleh suka-suka nak buang, tak boleh. Tak boleh suka-suka nak buang lah. Buang mak, buang pak, tak boleh. Tak boleh tahan diam, sukut. Yang tiga, anak kita bodoh. Takdir. Ada orang bapa, syekh, bapa syekh, anak ujian dia. Kita nak cakap tak berani, kan? Orang soleh dia tak berani nak cakap lebih. Orang soleh dia tak berani cakap lebih, sebab takut kena kat hidung sendiri, kan? Itu cakap orang takut kena hidung sendiri, kan? Allah. Anak, kan? Tak boleh kita suka-suka nak buang anak kita.
Kan. Anak kita jahat, tangkap, masuk penjara, kan. Kita ziarah juga anak kita, kan. Kita ziarah juga anak kita, dia keluar kita sambut dia juga, kan. Sebab semua orang ada kemungkinan berubah. Tapi orang lain tak yalah. Orang lain, kan, your neighbor ke, your whoever ke, kan, dia stupid, don't be friend. Jangan berkawan lah, jangan berkawan, kan. Imam Ghazali berkata, adapun yang kami maksudkan dengan berakal ialah orang yang memahami suatu pekerjaan yang dilakukan, baik difahaminya dengan sendiri maupun setelah diberi kefahaman dan diajar oleh orang lain. Orang berakal tu apa? Satu bodoh, satu lagi orang berakal. Orang berakal tu apa? Orang berakal tu bila kita cakap dia faham. Kerja dia boleh buat. Kalau dia tak boleh buat, orang lain ajar dia boleh buat. Itu orang ada akal. And itu orang akal lah. And mikrofon ni kerja dia bagi suara, kan. Dia ambil, dia buat letak string sini. Kan tak betul kerja dia. Maknanya dia akal belum sempurna. Kita datang, kita tengok, kata, apa kau letak atas ni? Kau letak depan mulut kau. Oh, baru dia kata, okey, aku belajar, aku letak. Itu ada orang akal. Kalau orang bodoh, dia ambil ni, dia letak dekat mana? Tak kat dalam air. Contoh bodoh. Orang yang baik perangainya itu nombor 2. Yang pertama, sifat orang yang kita pilih jadi sahabat, orang yang ada akal. Orang bodoh kau jauhkan. Dia nak cakap apa, biar dia cakap. Dia nak cakap apa, biar dia cakap. Tutup telinga dah. Nombor 2, orang yang baik perangai. Perangai baik. Al-Qamah Al-Tharidi menghimpunkan perangai yang sama ada itu dalam wasiat beliau kepada anak-anaknya ketika menjelang kewafatannya. Katanya, wahai anakku, jika datang keinginanmu untuk bersahabat, maka jadikanlah olehmu sahabat akan seorang apabila engkau berkhidmat kepadanya lantas dia memelihara engkau. Masya Allah. Bila orang khidmat kita jaga dia. Ni orang aku ni. Jaga. Jika engkau gauli dia, maka dia menghiasi engkau. You brave friend dengan dia, dia menghiasi kita. Maksud, sebab kita kawan dengan dia ni, akhlak kita jadi baik, perangai kita jadi baik. Jika duduk bersama dengan dia, engkau tidak mempunyai wang untuk belanja, dia belanja engkau. Saya ada kawan ramai ni. Ramai kawan saya macam ni. Saya letak dekat dalam Facebook. Saya kata saya tak ada duit nak bayar air, bagi kelebihan infak air. Tak sampai 1 minit, ada satu hamba Allah Ta'ala, baik orangnya. Saya tak nak sebut nama lah. Takut sebut nama nanti semua orang nak jadi kawan dengan dia. Sebab dia orang senang, orang kenal. Nanti semua orang datang nak berkawan dengan dia, habis duit dia. Kan? Saya cakap terus masuk duit dalam akaun RM800. Ni hamba Allah Ta'ala. Tak lama sekejap lagi, satu hamba Allah RM500. Tak jadi satu orang hamba Allah RM300. Jadi satu orang hamba Allah $400. Kawan dengan orang yang macam ni. Macam ni. Duit tu demi Allah, wallahi wa rasul, memang ambil, dia singgah ke akaun kita, masuk ke akaun SAMB, Syarikat Air Melaka Berhad. Singgah, tap kat kita, dia pergi jumpa orang lain. Tak apalah, tak kisah pun. Kan, maksudnya kita bagi tahu kawan kita, sahabat kita, kita ada masalah ini. Masalah ini ada ganjaran sekian. Allah Ta'ala yang bagi, bukan aku. Kau bagi aku duit untuk aku bayar bil api air, aku nak cakap thank you sejumlah 1,600 kali ke? Kan? Kalau nak, aku boleh bagilah buat macam tu. Kan? Atau kau nak aku picit badan kau ke? Boleh, tak ada masalah. Kau nak aku buat apa? Ajar anak-anak kau ke? Boleh, aku boleh buat. Tetapi ada satu ganjaran yang lebih besar. Apa? Jazakumullah khairan jazak. Allah Ta'ala yang balas engkau. Kalau Allah Ta'ala yang dah balas, nak apa lagi? Selamat dunia akhirat. Tenang hati. Hati tenang tu penting kan kawan. Hati tenang tu penting. Lagi-lagi dah tua ni. Kalau budak dia nak tantrum, nak mengamuk, tak apalah, sesuai umur dia. Kalau usia kita macam ni, dah tua dah ni,
ubahlah sikit. Kalau marah, saya sekarang ni kalau marah saya cakap dengan orang, aku tengah marah, jangan dekat dengan aku. Tak payah kita nak jerit-jerit lah, nak tengking-tengking lah, nak campak barang lah. Aku tengah marah, jangan dekat lah. Biar aku duduk seorang. Aku nak duduk seorang. Ni, nasihat untuk anak. Cari kawan yang kalau kita tak ada duit, dia belanja. Tapi kita ni jadilah manusia yang ada perangai, yang ada muka. Orang belanja kita hari ni, esok kita belanja orang pula. Jangan asyik kita je orang belanja kan. Kita orang belanja orang, kita tak belanja. Tak boleh macam tu. Seterusnya, jadilah olehmu suatu orang sahabat. Orang-orang yang apabila engkau hulurkan tanganmu untuk memberi kebaikan kepadanya, maka dia akan menghulur tangannya pada pula bagi membalas kebaikanmu. Jika dia melihat kebaikanmu, maka dia akan menyebut-nyebutkan kebaikanmu. Dan jika dia melihat keburukanmu dan kejahatanmu, maka dia akan menutupinya. Jadilah olehmu sahabat yang apabila meminta kepadanya, maka dia memberi kepadamu. Apabila engkau berdiam diri, ini tidak meminta, maka dia lebih dahulu akan memberi kepadamu. Jika engkau ditimpa kemiskinan, maka dia yang akan membantumu. Jadilah oleh kamu sebagai sahabat orang-orang apabila engkau berkata kepadanya, dibenarkan perkataan engkau. Jika engkau serahkan kepada satu pekerjaan, maka akan dikerjakannya dengan sempurna. Jika engkau berbantah dengan dia, nescaya dia akan memenangkan engkau. Allah alam. So itu teman-teman yang dirahmati Allah, nasihat, wasiat daripada Al-Qamah Al-Atharidi berkaitan dengan wasiat beliau kepada anaknya ketika dia nak menjelang wafat, berkaitan dengan pentingnya sahabat. Kita tengok tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita kalau dah nak mati, kalau sudah mau sampai usia ajal waktu kita dah nak mati, saya nak duduk sebelah anak saya. Saya mau anak saya, isteri saya samping saya. Macam Nabi Muhammad SAW bila Nabi meninggalkan, Fatimah ada, Aisyah ada, kan? Saya nak. Dan kalau kita duduk waktu tu, dan itu adalah waktu terakhir untuk kita duduk dengan anak kita, apa kita nak cakap? What are we going to say? What are we going to say? Are we going to say sorry for all the miscalculation that we have done? Kita ada buat salah perhitungan, salah. Tapi kita lihat sahabat ataupun orang-orang soleh, salafus soleh, mereka mengambil kesempatan itu untuk memberi pesan yang baik kepada anak sebelum mati. Nampak? Dan bukan semata kita nak mati kumpulkan anak, wasiat ni harta abah. Harta habis. Ada 1,000 habis. Sejuta habis. Miliar habis. Triliun habis. Tapi sahabat, friends, it's for a lifetime. So tadi saya message teman saya message, aku ada kat Singapura sekian tarikh sampai sekian tarikh, kau ada tak? Dia kata ada ustaz, ada kau ada. Bolehlah jumpa InsyaAllah ustaz. Saya kata aku dah rindu sangat dengan kau. Tak salah kita nak cakap dengan kawan kita macam tu, aku rindu dengan kau. Sebab hati kan, ini hati kecil ni, tapi kau nak kasih dia happy kan. Dan teman kita bila dengar macam tu pun dia pun happy kak. Oh masya-Allah, ada orang rindu kat aku, ada orang suka kat aku. Tak, kita bukan rindu duit dia, bukan kan. Kita rindu bertemanan dengan dia, kawan. Kita rindu sembang sama, kita rindu makan sama, kita rindu lepak sama, kita rindu ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Tu kita rindu tu. Bukan kita rindu benda-benda lain. Benda-benda lain
fun, hilang. Sekejap aja. Apa-apa pun semua sekejap. Saya syukur demi Allah wa Rasul. Saya ada satu guru, Syekh Sulaiman. Saya boleh datang rumah dia, lepak, masuk bilik dia, lepak, betul-betul lepak, sembang. Cerita masalah dia, bagi tahu pengalaman dia. Mahal tau. Pengalaman orang ni mahal. Tahu. Jadi ni kita duk rasa jam mahal, cincin mahal. Saya ada cincin mahal-mahal dulu beli kan. Mahal-mahal. Sekarang tak nak pakai, tak sedap . Sekarang suka macam ni, kosong . Sekarang suka macam ni. Suka gini, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa habis kan. Ada harta kita, aku ada harta. Harta ni harta aku ni. Ni harta aku, anak aku. Anak harta. Kan? 9. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka orang solehah semua. Amin. Tu tengah hafal Quran. Kita orang tua, kasihlah anak hafal Quran. Kasih Ustaz, saya nak anak saya dia successful in English, Maths and Science. Do that. It's not a problem. What I'm trying to say is that jangan sampai dia langsung tak ada masa dengan Quran. Have time lah dengan Quran. Anak kita, esok kalau dia tak biasa dengan Quran, esok kau mati, dia tak tahu nak baca Quran tahu. Esok kau mati, kau ni macam hidup selamanya lah. Kau ni macam hidup selamanya. Dan aku seminggu 2 minggu lalu, anak murid umur 20 lebih umur mati kalau dah sampai mati yang bukan boleh buat apa pun. Allah. Sebahagian ulama mengatakan jangan engkau bersahabat melainkan dengan seorang dari 2 orang lelaki, iaitu lelaki yang kau belajar daripadanya sesuatu perkara daripada kerajaan agama, maka dia beri manfaat kepadamu, atau lelaki yang mengajak engkau kepada sesuatu urusan agama, maka dia menerima daripadamu, ataupun kau ajar kepada dia. Satu, lelaki yang dia ajar kau urusan agama. Yang kedua, lelaki yang engkau ajar di urusan agama. Manakala lelaki yang ketiga selain daripadanya hendaklah engkau jauhi, iaitu yang bukan mengajar ataupun belajar. Allahu a'lam. Junaid al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan sebagai berikut, bahawa jika aku bersahabat dengan orang fasik tetapi baik akhlak, lebih aku suka daripada bersahabat dengan alim tetapi jahat perangainya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita jangan jadi dua-dua lah. Jangan jadi orang fasik pun jangan. Jangan jadi orang qari tapi busuk perangai, jangan. Jadi jadilah orang qari yang akhlak baik. Ramai orang akhlak baik kat luar tu. Cari sahabat yang baik-baik. Saya nak ziarah semua kawan-kawan saya, kalau boleh lah, sebelum mati nak ziarah semua kawan-kawan, nak jumpa kosong-kosong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kau, mudah-mudahan Allah ampunkan aku, maafkan aku, kita jumpa lagi insyaAllah. Kan seronok macam tu, daripada seorang tengok kiri, seorang tengok kanan, beda kan? Kan seronok. Saya tengah tulis satu buku sekarang ni, The Shattered Soul, jiwa yang hancur. Kita lihat kita zaman waktu kita baby, kanak-kanak 4 tahun 5 tahun kan, kita main kat playground kan, main anak Cina tolak kita. Kita Melayu kan, saya kan Melayu, anak Cina tolak gitu, jatuh berluka kita punya kaki. Kita gaduh kan dengan dia, gaduh. Sekejap lagi 5 minit kita boleh kawan balik, kita boleh main balik, kita boleh gurau balik, kita boleh happy balik. Kata begitulah keluarga dan teman dalam urusan roh ni. Kita kena jadi roh kita, roh baik. Roh baik ni biasa. Kita hidup kat dunia biasa, bersalah tu benda biasa, gaduh tu biasa, kita cakap orang biasa, orang cakap kita biasa. Lepas dah tenang, habis.
Tak payah nak drama-drama, tak payah nak drama, tak payah nak update-update, tak payah nak ni, tak payah. Tenang. Sahal ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan sebagai berikut: jauhilah oleh kamu bersahabat dengan 3 golongan manusia. Pertama, orang gagah tapi lalai pada Tuhan. Wah. Sembayang tak? Qari, haus pujian. Nak orang puji, bagus engkau baca, very good ayu ah. Allah musta'an. 3, orang yang amal tasawuf tapi jahil syariat, bodoh, tarikat pun jodoh, tak tahu. Ilallah Jalla Jalalu. Zikir apa lagi? Ada banyak. Saya ambil banyak zikir dulu. Habis zikir, duduk orang kena sokok, kutuk satu sama lain. Habis zikir, tak payah tunggu lama, tak payah tunggu balik rumah. Habis zikir tu bagi-bagi makan, dia duduk dengan kawan dia, di sana kutuk sana, sana kutuk sini. Sebab tu saya dah sekarang malah duduk dalam mana-mana. Tenang aja. Duduk seorang ni tenang. Adalah teman-teman, murid-murid ada, tapi tak payahlah, tenang lah. Baik kau cari duit, kau kaya, holiday jauh-jauh, keluar jalan Allah, fak madrasah, habis itu. Apa kau sibuk diri kau join grup mengutuk-ngutuk ni? Ya, tenang lah. Ja'far As-Sadiq mengatakan seperti berikut: janganlah engkau bersahabat dengan 5 golongan manusia. Pertama, orang banyak dusta, cakap kadzab, dusta. Kedua, orang yang kurang akal lilik, no brain. 3, orang yang kedekut, ada duit, kedekut. 4, orang yang penakut. 5, orang yang fasik. 5 orang jauhkan. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang sudah 27 minit, cukuplah sekadar itu. InsyaAllah seterusnya kita nak sahabatlah dengan orang yang ada sifat nombor 3 ini, nombor 4, nombor 5 dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Minta ampun, minta maaf, banyak cakap, banyak salah. InsyaAllah Al-Fakir akan berada di Singapura Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Sebelum lepas tu mungkin saya ke Jakarta. Andai sekiranya ada yang memerlukan khidmat saya, majlis-majlis kita ada, jadi ahlan, cepat datang. Kalau ada yang perlukan kepada ruqyah, insyaAllah. Allahu a'lam bissawab. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Al-asri inna insana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.